Bahagian data ni sangat penting lah untuk anda sebagai seller untuk semak setiap hari. Kalau boleh setiap hari lah untuk kita tahu performance kedai kita. Mira. So pada hari ini Mira ulang semula di mana nak sharekan tutorial ringkas pada rakan-rakan yang mungkin baru nak aktif semula ataupun yang belum lagi ada akaun Shopee sebagai seller. So objektif kelas kita ni sebab kita bukan buat saja-sajalah, kita nak bantu rakan-rakan usahawan semua, tunjukkan anda secara direct lah. Sebab Mira kejap akan sharekan skrin macam mana untuk anda mendaftar, dan seterusnya kalau contoh dah mendaftar pula perlu explore setiap fungsi yang ada, tools yang ada di Shopee Seller Center untuk memudahkan kita guna pakai fungsi tersebut di masa akan datang lah. So yang Mira tengah share sekarang ni adalah paparan melalui PC lah. Kalau paparan handphone dan juga desktop dia berbeza sedikit lah. Kalau contoh anda guna di handphone tu, anda gunakan app Shopee tersebut. Kalau anda pergi pada, nanti anda boleh tengok lah pada bahagian My Account, anda akan nampak dia ada tulis bahagian My Start Selling. Tapi dekat desktop ni, kalau contoh dekat sini kan anda type dia shopee.com.my, nanti akan keluar paparan macam ni and anda login. Anda klik login lah. Tapi jangan risau, kat handphone pun anda boleh pergi pada bahagian browser Google untuk lihat dari segi desktop view, sebab interface dia berbeza and lagi besar sedikit untuk rakan-rakan view. So kat sini Mira login dululah. So anda boleh login melalui password apa-apa yang anda dah daftarkan. Kalau contoh tak mendaftar lagi, so boleh daftar dahulu akaun Shopee jika contohnya nak buat akaun Shopee yang baru. So bila anda dah login kan, so ini adalah akaun anda untuk buat belian anda shopping kat sini. So kalau contoh untuk anda daftar sebagai seller, so klik pada bahagian Seller Center. Dia akan keluar paparan seperti ini yang ditulis keluar Welcome to Shopee and start registration lah. So dekat sini rakan-rakan perlu klik and isikan detail-detail yang pihak Shopee perlukan. So dia ada bahagian shop information, shipping channel, seller verification, and anda perlu submit lah. Selalunya tempoh masa review untuk menjadi seller ni paling lama pun kadang 2 hari. Kadang dia akan review dululah dari segi bahagian ni seller verification, sebab kat bahagian seller verification ni dia akan minta anda masukkan IC, types of business anda secara individual ataupun ada SSM. So anda just masukkan detail je yang diperlukan. Jika anda menggunakan stok di HQ ataupun anda menggunakan fungsi web sync untuk menjual di Shopee, untuk bahagian address ni anda boleh masukkan alamat HQ lah. Bahagian shipping channel ni sama juga, nanti anda boleh masukkan alamat HQ di mana untuk proses pick up dan juga return. Sebab anda tak simpan stok sendiri, so anda perlu letak alamat HQ, cuma nombor telefon, Gmail dan juga nama shop je untuk butiran anda, supaya senang kita nak trace seller yang mana satu punya tempahan nanti. So far setakat ni jelas tak untuk register sebagai seller? Memang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat simple. Yang penting rakan-rakan ada akaun Shopee. Lepas tu anda perlu register sebagai seller di Seller Center Shopee. So kita akan belajar 2 benda, register sebagai seller dan juga kenali asas tool yang ada di Seller Center Shopee. Dah register, so kita kena kenal pula fungsi-fungsi yang ada, sebab tak naklah rasa terkejut bila nak guna pakai, rasa macam tak tahu. Sebab sebelum kita nak buat sesuatu, kita kena study dulu. So sekarang kita nak rakan-rakan kenali fungsi tools di Seller Center Shopee. Okay, yang Mira tengah tunjukkan ni adalah paparan desktop lah, sebab kalau di handphone anda menggunakan apps tu, dia agak terhad sedikit interface-nya. Anda kena login melalui browser Google and pilihan desktop view untuk nampak paparan sebegini. Shopee Seller Center, so paparan dia akan keluar macam ni. So kita ni adalah first time menjual, kita tak tahu, so kita kena tahu dulu setiap fungsi yang ada ni untuk memudahkan kita manfaatkan ataupun guna pakai. So dia ada 7 fungsi, di mana dia ada order, product, marketing center, customer service, finance, data dan juga shop. So first sekali adalah bahagian order. So untuk Seller Center ni hanya untuk selling saja, sell saja. Dia tak akan termasuk pun dengan butiran-butiran yang anda buat belian, yang anda shopping makeup ke baju ke, tak ada kat bahagian Seller Center ini. Seller Center ini hanya untuk urusan jualan anda sahaja, kira sebagai seller. So untuk tempahan yang anda terima daripada pelanggan, so akan dipaparkan pada bahagian My Order. So ini adalah fungsi My Order tersebut, di mana anda boleh semak lah tempahan yang diterima. So untuk bahagian mass ship, handover center ni bagi rakan-rakan yang uruskan tempahan sendirilah, di mana mass ship ni diguna pakai jika rakan-rakan nak print bill tu secara box, secara banyak lah macam tu, ataupun nak tengok pilihan tempahan yang diterima courier apa. So pada rakan-rakan yang HQ bantu uruskan tempahan, anda boleh ignorekan lah untuk bahagian mass ship dan juga handover center. Pada bahagian return, refund and cancel ni kan, kalau contoh mesti saya
saya rasa kalau ada kalangan rakan-rakan yang pernah membeli and tiba ada masalah berkenaan produk tersebut, so kalau contoh apa-apa kita nak request refund ke, return ke, kita cancel ke, kita perlu dapat approval daripada seller. So kita sebagai seller, jika ada pelanggan yang request return ke, refund ke, cancel ke, pada paparan inilah yang rakan-rakan boleh view untuk approvekan. Seterusnya bahagian shipping setting ni pun sangat penting pada rakan-rakan semua untuk ambil maklum. Bahagian shipping setting ni adalah shipping channel yang rakan-rakan onkan pada shop anda untuk pelanggan-pelanggan buat belian. Dia bukan jenis courier tau, iaitu kalau contoh kat Shopee ni memang pilihan courier adalah random lah yang memang pihak Shopee tetapkan. Cuma shipping channel dia dari segi penghantaran yang dibuat, sebab kita ada same day delivery kan, next day delivery, 2 day delivery, doorstep delivery. Anda perlu onkan mana yang HQ cadangkan dan offkan yang mana HQ minta. So settle part order. Kita nak masukkan pada fungsi yang kedua berkenaan produk. Di mana untuk produk ni, bahagian my product ni adalah produk yang rakan-rakan listing di shop anda. Untuk rakan-rakan edit produk, nak masukkan gambar, nak edit description, nak delist produk ataupun delete produk adalah pada bahagian my product lah. Bagi rakan-rakan yang gunakan fungsi websync, jangan risau, memang ada pada bahagian yang sama, bahagian my product ni juga paparan tersebut. So kalau contoh macam kita cakap perkemaskan produk, tukar cover foto, masukkan tajuk tu dengan keyword yang sesuai, semuanya pada bahagian my product. And anda nampakkan dekat sini bahagian add. Nak listing produk tersebut dekat Shopee, anda boleh add new product untuk listing secara manual. Itu adalah fungsi pada bahagian produk untuk anda kemas kini. Marketing center ni dia banyak sikit. Sebab apa? Dia di bawah, dia kira marketing center ni untuk rakan-rakan semak kempen semasa daripada Shopee ataupun gunakan fungsi-fungsi yang ada untuk menaikkan shop anda dari segi buat diskaun ataupun ads lah. So ini dekat bawah-bawah ni. Contoh bila klik pada bahagian marketing center, dia akan paparkan bahagian marketing tools. So dia sama macam yang ada dekat bahagian tepi ni, dia dah keluarkan. Kalau contoh marketing center ni adalah marketing tools yang anak-anak ada ni, yang nampak diskaun, Shopee ad kan, semua dia dah listkan pada bahagian tepi ni. Kadang tak nampak kat sini kan, tapi marketing tools ni sama yang ada dekat bahagian marketing center. Kita go through satu persatu untuk rakan-rakan ambil maklum ataupun ambil tahulah. So dekat bahagian bawah marketing center ni dia ada tulis cheapest on Shopee. So yang ni memang kita tak buat lah. Rakan-rakan tak perlu pun nak aktifkan. Sebab apa? Kita bagi harga produk Terus Comel ni adalah kita memang selaraskan. Kita tak ada setting diskaun nak buat harga rendah macam untuk anda settingkan, untuk anda bid semua tu kan, tak perlu. Memang harga kita standard sahaja. So rakan-rakan boleh ignorekan bahagian cheapest on Shopee. Seterusnya untuk bahagian Shopee Ads ni, di mana rakan-rakan gunakan untuk iklankan produk ataupun shop anda lah untuk prospek. Sebab di mana kita tak, dekat Shopee ni kita tak boleh mengharapkan kita dah listing produk lepas tu kita tunggu pelanggan buat belian. Dia sama macam contoh kita menjual secara offline, kita kena bagi flyers kan. So sama juga macam Shopee, under Shopee Ads ni lah kita buat iklan berbayar di Shopee dan untuk kita naikkan visibility produk ataupun shop kita. Ni untuk bahagian Shopee Ads nanti kita akan terangkan jugalah, di mana hari ni kita just ceritakan fungsi-fungsinya sahaja. Affiliate marketing ni digunakan jika rakan-rakan ada juga yang buat ejen kita, di mana kalau contoh anda menjual secara dropship, kita tak galakkan untuk join lah, di mana anda kena setting commission untuk produk anda. Lepas tu affiliates akan promosikan produk tersebut melalui live ataupun video. Anda boleh ignorekan untuk bahagian affiliate marketing ni, tak sesuai untuk rakan-rakan yang berniaga secara dropship, sebab untung kita dah kena tolak dengan fees lagi. Lepas tu kita open lagi affiliate. So untuk pergi pula kepada bahagian live and video ni, di mana rakan-rakan boleh setting untuk beli coins, lepas tu setting untuk ads, nak tengok data-data yang live anda pernah buat. Sebab untuk menjual di Shopee ni, selain anda promosikan produk secara kongsikan, bagi tahu nak beli tudung, pergilah di Shopee saya, anda boleh promosikan melalui live dan juga video. Sekarang dia dah update fungsi baru video, di mana macam dekat TikTok tu anda upload video and attachkan produk yang ada di shop anda untuk pelanggan buat belian. Lepas tu nak tengok analitik live and video pun sama juga, nak tengok conversion semua ni kan, semua melalui live dan juga video. Mira nak tanya, if account listing selalu kena di-boost by Shopee, kenapa je? Sebab kadang-kadang yang ramai ejen kena adalah dia wrong kategori produk. Sebab mungkin kadang-kadang fungsi Shopee ni dia berubah-ubah untuk kategori produk kan. So kita just ubah ikut yang Shopee suggestkan lah. So lepas tu kita pergi pula pada part diskaun. Kalau contoh tadi nampak kan dekat marketing center dia ada tulis diskaun. Diskaun ni pula ada banyak jenis. Diskaun promotion ni memang kita tak buat sebab kita tak turunkan harga. Cuma kita, yang fungsi yang rakan-rakan boleh guna pakai adalah bundle deal dan juga add-on deal. Seterusnya ada my shop
shocking sale. Rakan-rakan mesti pernah kan buat belian. Anda nampak kalau anda sebagai pembeli buka dekat akaun Shopee ada shocking sale ni, di mana adalah harga tu rendah berbanding harga asal dia. Maksudnya ada promosi. And buat masa ni dekat HQ kita dah tak aktif untuk join my shocking sale ni, di mana kita kira juga dari segi keuntungan dan juga fees yang ditolak. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, so pun HQ ada maklumkan lah. Shop voucher boleh benarkan kan. Contoh anda nak tarik audience ataupun prospek buat belian di shop anda buat shop voucher. Sebagai contoh je lah saya bagi kat sini, kan anda pernah tengok live ke ataupun anda view shop tersebut, dia keluar pop up button follow and dapat diskaun 10 sen ke RM1 ke. So itu adalah jenis voucher yang rakan-rakan boleh setting ataupun gunakan fungsi tersebut. Seterusnya pada bahagian kempen. Kempen ini adalah kempen-kempen yang Shopee tawarkan seperti 77, Kofun, shocking sale semua kan. Dia ada paparkan available kempen yang tak semua seller akan dapat kempen tersebut. Anda boleh refer pada akaun masing-masing. Cuma kita tak sarankanlah untuk join kempen ni, di mana kita menjaga dari segi harga. Sebab kita memang tak main harga, kecuali kalau voucher ataupun diskaun yang Shopee bagi pada anda and mereka tanggung 100% promosi tersebut. Buat promosi contoh daripada RM19.90 dia join untuk promosi contoh 13%. So tiba jadi RM17, RM16.90 kan. Lepas tu boleh tolak fees Shopee lagi. Sebagai contoh tadi tu untuk Oni Scuba daripada RM19.90 jadi RM16.90 pelanggan beli. Lepas tu harga dropship RM12.90, belum lagi tolak dengan fees yang Shopee kenakan. So dah rugi dekat situ. So kena alert lah Shopee yang invite anda untuk promosikan produk ni, di mana dapat belian daripada Singapura ke, atau maksudnya luar negara lah, international. Tak salah Mira, benda ni adalah jemputan daripada Shopee. So kalau contoh ada pada shop anda boleh semak lah pada bahagian guidelines tersebut. Okay, seterusnya kita nak pergi fungsi yang keempat, bahagian customer service. Di mana customer service ni pun memainkan peranan, yang di mana itu adalah shop anda. So anda adalah sebagai customer service, sebab jika anda reply lambat ke kan, dia akan efek pada rating performance shop. Okay, so boleh tengok pada chat management, dia akan keluarlah chat performance anda. So dekat sini pun anda boleh setting untuk auto reply, and anda boleh masukkanlah chat anda tu auto reply pada pelanggan yang chat. Sebab Shopee ni dia, kalau contoh kita reply lambat pun dia efek pada chat respon performance. Untuk chat broadcast ni tak salah Mira, tak semua seller ada. Di mana kalau contoh kita dah capai qualification yang Shopee tetapkan, contoh dari jumlah sale 1000 ke atas, so anda akan boleh buat chat broadcast, di mana anda boleh setting. So untuk review management ni pula adalah untuk anda review, semak ataupun nak reply komen-komen kan. Contoh kalau anda memang dah menjual di Shopee, anda tengok banyaknya orang dah bagi rating, takkan kita ni sebagai penjual nak engage juga dengan kita punya pelanggan. So anda boleh reply semula review-review yang mereka tinggalkan di bahagian review management. Ataupun kita nak filter lah, kita tengok kenapa ada yang reply bagi 1 star, so boleh refer pada bahagian review management yang termasuk dalam bahagian customer service, di mana kita berhubung dengan pelanggan. So kita nak masuk fungsi yang keempat, bahagian finance. Bahagian finance ni di mana ada my income, my balance, quick fund, bank account, loan for seller. So bahagian quick fund dengan loan for seller ni anda boleh ignorekan lah, sebab ini adalah fungsi yang Shopee berikan jika anda nak buat loan dengan mereka. So pada bahagian my income ni adalah pendapatan yang anda terima daripada pelanggan yang dah buat tempahan. Untuk my balance ni pula adalah untuk anda semak dari segi amount withdrawal. Income tu adalah total keseluruhan. Untuk my balance ni adalah amount anda boleh tengok bahagian pending dan juga settlement. Maksudnya mana tempahan-tempahan yang pending lagi kan. Contoh anda nak tengok kenapa tak release lagi payment ni dekat income total sekian ni. So tengok kat my balance ada pending kan. So anda boleh review dekat situ lah. So untuk bahagian bank account ni anda boleh setting untuk duit withdraw. Sebab kan kalau Shopee masuk duit kat kita, kita akan withdraw ke account bank. So anda boleh setting pada bahagian bank account. Okay, so settle bahagian my finance lah. So terusnya kita pergi dekat bahagian data. Data ni apa benda Mira? Sangat-sangat penting lah sebagai kita ni dah jadi seller kan. Sebab kalau contoh untuk kita menjual kat kedai, kadang kita record berapa orang yang dah datang kat kedai kita. So menjual secara online pun kita boleh tengok statistik tersebut. Di mana untuk bahagian business insight ni anda boleh view dari segi overview keseluruhan, sebab ada tarikh-tarikh dia yang anda boleh pilih lah. So anda boleh tengok dari segi produk, sales, service, traffic and marketing. So business insight ni anda boleh tengok lah contoh jumlah pelawat yang datang kedai kita ada 1550, ada berapa total order, conversion rate kan. So anda boleh tengok melalui business insight untuk keseluruhan data pembelian, total item, total produk berapa yang dah sold kan. So pada bahagian business insight, di mana yang memang kita pada kelas sebelum ni kita pernah terangkan spesifik berkenaan business insight untuk rakan-rakan ambil
ambil tahu. Account Hulk ni pula adalah untuk anda semak prestasi kedai. Dan bukan diri je untuk kita semak. Untuk sebagai seller ni pun anda boleh semak. Sebagai contoh kat sini lah, kalau contoh anda pernah dengar bahagian preferred seller kalau kat Shopee ni kan, so dia akan tengok pada bahagian sini. Sebab apa? Metrik yang dia ambil kira dari segi performance untuk penghantaran, listing performance, customer service performance. So memang dia ambil kira lah untuk menilai tahap prestasi kedai tersebut. So kalau contoh kita tengok kita ada kena penalti ke kan, contoh kita cancelkan tempahan pelanggan ke, so dia akan termasuk kat sini lah. Dia dah bagi tahu jenis-jenis penalti yang akan dikenakan. Bahagian data ni sangat penting lah untuk anda sebagai seller untuk semak setiap hari. Kalau boleh setiap hari lah, untuk kita tahu performance kedai kita. Macam kita menjual secara offline lah, secara online pun kita kena ambil tahu setiap hari prestasi kedai kita untuk kita improvekan dari masa ke semasa. Contoh kat Business Insight ni kan, bahagian visitor kita kenapa menurun, kenapa hari ni satu je kan, kadang kosong je. So kat sini anda kena cantikkan shop anda, anda kena perkemaskan listing, ataupun anda kena beriklan berbayar untuk naikkan engagement kedai anda biar orang lain nampak. So sebab tu kita nak masuk pada bahagian shop. Mira mention kan tadi nak cantikkan kedai, di mana kita ada bahagian shop information untuk detail-detail kedai kita. Sebagai contoh yang ni lah, di mana pelanggan akan review juga bahagian shop information ni untuk memudahkanlah. Anda boleh je nak letak nombor telefon, anda boleh nak letakkan waktu operasi ke. Sebagai contoh yang ramai rakyat usahawan kita buat, letak cut off time untuk postage lah. Contoh untuk join postage hari yang sama, sama order sebelum 12 PM contohnya. So ada segi shop decoration ni, di mana anda boleh deco shop anda lah. Sebagai contoh anda nampakkan kat sini kan paparan ni, yang keluar kat bahagian tepi ni, anda boleh masukkan cover foto, anda boleh setting produk tersebut nak paparkan melalui yang Shopee dah tetapkan. Dia ada view via mobile dan juga kat PC ni lah. So anda boleh custom sendiri macam mana menggunakan gambar-gambar yang kita dah berikan untuk cantikkan shop kita. And ataupun kelebihan dia salah satu lain, memberikan lebih trusted ataupun keyakinan kepada pelanggan. Selain daripada rating yang bagus, total sold tu kan, review yang bagus, total sold tu dari segi kedai tu cantik ataupun kemas pun memainkan peranan yang penting juga untuk menarik perhatian pembeli ataupun prospek untuk masuk and semak ataupun buat belian di shop kita. Sebab kadang anda boleh tengok kalau dia visitor tu ada, dia tengok je, maksudnya orang yang masuk, traffic yang keluar masuk daripada kita punya shop. So kalau contoh, maksudnya kalau banyak tiba-tiba kan, maksudnya kedai kita tu berpotensi menarik ataupun capture mata pelanggan untuk masuk ke shop Shopee kita lah, untuk mereka tengok. So bahagian shop setting ni pula adalah dari segi notification, dari segi anda punya payment. So kat sini adalah bahagian shop setting yang boleh anda review satu persatu untuk setting sendiri. So ini adalah 7 fungsi besar yang ada di Seller Center Shopee. Pengenalan sebagai anda yang baru pertama kali nak menjual di Shopee. So bila anda dah tahu semua perkara-perkara ni, anda boleh gunakan ataupun manfaatkan apa yang HQ dah maklumkan, boleh guna, and anda boleh setting sendiri di Seller Center masing-masing. So kalau contoh tak tahu, dah perkemaskan dah semua tapi tak tahu macam mana nak tahu ada ke, sebab tak ada orang buat belian. So anda boleh semak pada bahagian Business Insight. So kat bahagian Business Insight tu lah untuk anda semak prestasi kedai, untuk anda semak trafik harian, data di shop anda. Okay, so sama-sama Kak Zila, InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. So sekian saja daripada Mira, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye semua, Assalamualaikum.